Ramai orang ingat bila dah yakin baru boleh mula. Sebab tu dia tunggu berani, tunggu pandai, tunggu perfect timing. Masalahnya keyakinan tak datang masa kau fikir. Dia datang masa kau buat. Tak ada orang terus confident masa first time. Semua orang menggelabah. Speaker besar pun pernah gagap. Founder besar pun pernah kena reject. Tapi dia tetap jalan. Sebab dia faham satu benda. Action bina confidence. Bukan confidence yang hasilkan action. So, ramai orang rugi bertahun-tahun sebab tunggu rasa yakin. Padahal, hidup berubah masa kau berani mula walaupun takut. Jangan tunggu hilang takut baru nak bergerak. Bergerak dulu. Okay? Nanti takut tu yang akan hilang sendiri.